kereta tak boleh start. Banyak orang kena scam kan. Mari saya tunjuk korang kan. Okey, biasa kalau korang itu kereta tak boleh start, mesti tiga sebab. Bateri, alternator atau starter. Betul tak? So, mari saya tunjuk korang. Kalau korang kereta tak boleh start, hantar pergi bengkel bateri, cek itu masalah masa kan. Foreman cakap dengan korang, kamu punya bateri sudah sudah rosak. Korang jangan dengar dulu. Korang mesti panggil itu foreman, tolong korang buat itu bateri analisis. Mari saya tunjuk kamu. Bateri analisis kita ada 1 meter. Kalau macam ini bateri yang baru kan, tengok dia punya CCA mesti 310. Okey? Mari saya bagi korang tengok. Dia ini adalah bateri analisis Nah, bateri nyawa 100%. Okey, nah tengok dia mesti 310 CCA ke atas. So dia punya ini reading adalah 395 CCA. Mesti 310 ke atas. Faham tak? Kalau bateri sudah lemah, mari saya bagi korang tengok satu use punya bateri. Mari kita test itu analisis bagi korang tengok. Okey, macam ini use punya bateri tengok. Dia punya nyawa tinggal 61%. Kalau nyawa tinggal 61%, tengok dia punya CCA. 265 CCA. Biasa kan, 200 CCA ke bawah, baru cakap ini bateri kong. Atau ini nyawa 50% ke bawah, baru cakap ini bateri kong. Faham tak? Kalau bateri semua adalah 50% ke atas, atau korang punya bateri adalah 200 lebih CCA ke atas, korang jangan tukarkan bateri. Korang panggil itu foreman cek alternator atau starter dulu. Faham tak? So korang cepat save ini video kerana ini video boleh tolong korang elakkan kena scam. Kerana you tahu mengapa banyak kedai foreman panggil kamu tukar itu bateri tak. Walaupun ini bateri boleh guna lagi, tapi mereka panggil korang tukarkan. Kerana ini bateri ada second hand value tau. So jangan main-main So kalau korang ada apa-apa lagi sila komen dan jangan lupa follow saya, like dan share.